tu. Lembu lain bahang ijazah belaka tu molek. Dia cakap berat danang kali. Tu sama dengan manusia yang pandai cari makan. Dah apa dia? Natu kita, anak saudara kita, pok saudara kita, saing rodong kita, pok-pok lala. Dah akhirat tak ada benda bagi mereka. Ada benda langsung. Sepatutnya ia berganjak sebaliknya, bertungkus lumu terhadap perkara akhirat yang boleh menjamin baginya tempat tinggal yang abadi dan tempat kembali yang bahagia. Tu kata, tapi tak patut. Yang duduk sibuk sangat tu nak buat benda. Nak duduk nak biar ada rumah diri tu gini, ada kenderaan diri tu je lah. Gitu je. Dah ni hak cari duk mari sejid sama tak mau makan kedarah ke mana? Mu sekor yang nak makan. Cik tanya pok-pok lala tu. Dia yang lala tu duk cari piti. Dan ni duk sejik tak ambil piti. Ni yang mari sejik. Nak piti? Cari tak? Cari boleh mari sejik. Dah hakmu ke? Tu orang duk kita dengar-dengar tu orang cari piti pula ke? Ke set dia balik bila Rabi ngajar duduk situ tidur tak tu. Ada? Ada. Balik esok cari piti pula. Malam mari dengar tu panggil orang. Bolehlah siapa tak mari surah, tak mari sejid, dah heran ke apa dah, boleh Tuhan wis sikit. Benda wis sikit. Boleh akan kereta kancil. 50 cc. Kena angin huyung. Lepas tu boleh bini sekarang. Kelah bini 4,000 belanja. Nampak? Alah boleh gitu bini. Siapa ada hari sejid daripada muda sampai tua boleh bini gitu lah. 4,000 belanja. Kelas sungguh ketuk sukohong. Faham? Kalau boleh bidadari 70 orang dia tak kira dak hari sejid. Boleh bidadari. Ni boleh bini dak hari sejid dah. Asagi surah bang itu panggil surah aku itu tu seorang. Nak apa kita nak pergi. Macam mana bini nak kita tengok kau sekali muka. Siapa lelaki tayang tak tinggal bini pada hari sejid, pergi tengok sekali muka. Pergi sutuh kering. Kalau bini mu macam bidadari, mata bercahaya, kening, nampak comel dengan hidung lajuk, macam ke burung belatuk. Ada lesu pipi, dabar duduk pipi. Kulit merah macam ke Nabi Yusuf. Tumit kaca, di kuku ada gewang, klik. Boleh tahan kira. Ni tahib busuk kohong berok. Apa ada hari sejid. Hanya tu ya boleh tukar dengan yang berkekalan di akhirat nanti. Mu nak lala siapa tak hari sejid biar mu boleh hebat dari syurga. Allah dia. Ni beli rumah murah. Rumah murah boleh lala ada hari sejid dari syurga. Beli rumah murah. Nak mutah tengok. Bini duduk dapur gereng, laki tembak nak pergi ambil baju takut hujan. Sembang muka bini dalam kuali panas. Apa? Sepik dapur. Rubuh kursi tak muat. Beli kursi 3. Hak panjang 3, duduk 2, patut dosa. 3, 2, 1. Tak muat. Hak 2 tu buat luar. Keceknya rumah. Buat apa? Dah biarlah ada dia tak rot cetak tahu dah. Kalau kecil gini tak padang mudak hari surah, tak hari sejid. Biar boleh istana besar, mudak hari sejid puas hati. Dah rumah besar ni besar, rumah ni dalam 15 hektar, dapur saja. Dapur dalam 15 hektar, boleh main Formula 1 dapur. Lepas tu ruang tamu besar jugalah, mana bilik ada dalam 1,200 bilik. Kalau renang kecil sikit pada laut Cina Selatan. Faham tak? Boleh tahan kira. Nak pergi daripada dapur nak pergi ke depan naik helikopter. Faham tak? Dalam bilik mandi kolam boleh main jet ski besar. Boleh tahan kira. Ni cuy, boleh rumah murah gitu dak hari sejid. Bodoh panggil. Tak kena kata gitu. Tajuk bulan ni CD bodoh. Panah kau. Dah merugi benda yang duduk marah dengan korang. Tak rugi benda tolong siang. Siapa tak tahu benda tak egas benda langsung main. Time main dia main. Time kerja dia ada. Time galak dia ada. Time rejua dia ada. Time dengar tak ada. Masa sungguh. Tak kerti sungguh. Time pagi baca ada. Time pagi waisang dulu sekali depan kali.
Time bagi basikal ada kau. Time bagi makuk jambang ada juga. Time nak bagi ni harta Allah tak ada. Tu kata bodoh daripada binatang yang paling bodoh di dalam dunia. Allah SWT dan Rasulnya wallahu a'lam. Kita tengok soalan.